Pasal apa isteri merasa tertekan? Bukanlah kerana sebahagian besarnya itu daripada suami, tapi kerana badan kita penat. Bila tak diuruskan kepenatan, tak diuruskan badan yang penat, maka akhirnya menyebabkan dia tertekan seorang-seorang. Macam kita ni lah, duk buat kerja rumah, sapu sampah tak habis-habis kat rumah, lipat baju yang tak selesai-selesai. Heran kita kan, pinggan tu tak pernah kering, air dalam siki ada aja orang meletak. Akhirnya kita stres seorang-seorang. Sebab itu saya suka nak sebut kepada ibu-ibu, isteri-isteri, it's okay kalau kita nak rasa penat, kita nak rasa tak larat. Cuma kita kena bertolak ansur dengan diri. Tolak ansur pasal apa? Majoriti orang perempuan ni dia ada satu perasaan nak buat semua benda. Badan penat, tapi dia nak baju dilipat, dia nak pinggan dibasuh. Akhirnya jadi 2 kali ganda penat. Sebab tu kita perempuan, kalau kita rasa penat, berhenti kejap. Nak tidur, pergi tidur tak apa. Nak mana boleh pejam mata tu pejam mata, tak apa. Pinggan boleh dibasuh, baju boleh dilipat, tapi perasaan kita ni dia akan jadi berjangkit-jangkit. Mulalah bibir tu nak keluarkan perkataan menyakitkan hati suami. Abang ingat abang seorang je penat, saya ni baru balik pada surau tu lagi penat. Baru balik pada surau mengaji tu, marah pula suami sendiri kan. Pasal apa? Balik kau tengok suami duduk tekan-kan atas sofa tengok TV kan, sakit pula hati kan? Sebab tu mana yang boleh mana yang boleh dilepaskan tu, tak apa, biar dulu. Kejap lagi kita basuhlah pinggan tu, tak apa. Kalau rasa nak pergi, orang hari ni disebut me time, kan? Me time, pergi ajak pula geng-geng kita di Kajol, kita pergi makan cendol lah, pergi makan cendol, tak apa. Balik karang, tinggal hak sedih tu dekat kedai cendol, balik karang bawa balik rasa gembira sajalah rumah tangga. It's okay. Orang boleh kata, alah dia tu nampak je pergi surau, pinggan pun tak basuh. Biarlah orang nak cakap apa pun kan? Sebab kita yang lebih mengetahui apa yang sedang kita lalui. Jadi sebab itu di akhir ni saya suka untuk sebut puan-puan, bahagiakan hati kita supaya kita dapat bahagiakan hati ahli keluarga kita yang lain. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bila hati kita gembira, kita boleh buat amal dengan sebanyak-banyaknya. Orang kenapa dia rasa seronok buat amal? Kerana dada dia lapang. Kenapa dia rasa berat? Kenapa dia rasa malas? Sebab dia rasa tak tenang. Sebab itu saya suka nak ajak pada semua yang ada di hadapan saya ni, untuk kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kita hati yang tenang, dada yang lapang biiznillah, insyaAllah.